Okay, what's up guys? Hari tu saya promote jersey T90 Argentina Lionel Messi ini. Tapi paling best sebenarnya ada order paling banyak datang daripada jersey T90 Spain ni. Dah macam kit man Spain sebab ada banyak jersey daripada player yang berbeza-beza. Ni contoh satu adalah Mikel Merino. Ni confirm fans Arsenal yang order ni. Siap dia punya nombor 6 belakang Mikel Merino. Dia pemain tengah. Dan next ada pemain muda yang menang Piala Dunia iaitu Lamine Yamal. Ni baby yang dimandikan oleh Messi. Ni ada 2 helai daripada saiz besar dan saiz kecil. Nombor 19. Lamine Yamal. Selain daripada 2 pemain ini, ada juga yang order Ferran Torres, penjaring gol kemenangan, dan pemenang Golden Ball Rodri. Dan ada juga yang letak nama sendiri. Ni saya tak faham lah letak nama sendiri dengan nombor ikonik 69. Dia request patch dan tambah 2 bintang kat atas ni. Ni semua boleh request dan match details. Dan ini adalah nama dia, Jason King. Inilah nombor jersey anda, Jason King. Saya pinjam sekejap buat review, boleh tak? Alright. Hari ni kita nak jadi lalang sikit, nak bertukar daripada Argentina Messi ke Lamine Yamal. So saya berketinggian 175 dengan berat 120 kilo, pakai saiz 2XL. Dia kata agak fit dengan pit 22.5. Ni kita try sikit Lamine Yamal. Nice kan? So dia agak labu sikit sebab ni cutting 3XL dengan pit 23.5. So inilah jersey Spain kemenangan Fantasy Kit Nike. So korang kalau nak jersey macam ni juga boleh request any nama. Ada juga yang letak Fernando Torres tau. Macam biasa korang boleh komen nak dan follow account Goal Liga. Okay, thank you guys.